Soalan 11. Okey murid-murid. Okey, Rajah 7 ni menunjukkan graf modulus ni. Okey, nilai mutlak di mana dah bagi dah kita punya range negative 2 ke 6. Okey, state the corresponding range of the given domain. Nak cari julat bagi domain. Macam mana nak cari julat? Julat ni graf kita bentuk ni kan, dekat mana dia bermula sehingga okey, sekejap. Julat pada fx. Okey, fx di mana paling tinggi dan paling rendah graf tu. So macam mana nak cari nilai fx kat sini bila objek kita negative 2. Jadi kita replace negative 2 dalam function. Okey, ni range range di mana maksimum graf dengan minimum dia. Okey. Alright, so seterusnya bila kita gantikan our object negative 2 in the function, gantikan hati-hati. Okey, so akan jadi positive 9 lah. So kat sini positive 9. So kita dapat kosong sini kan. So this is our range from 0, fx, 9. Thus, okay, find the domain when fx more than 9. Okay, nak cari domain when fx more than 9. Just replace kamu punya equation tadi, function. Okay, kalau ada modulus ni, okay, kalau more than satunya kita kena pecah dua. Atau x minus 5 more than 9. Kalau less than mesti negatif. So kamu selesaikan macam biasa. Untuk sini kita dapat x more than 7. Okey, dekat sini pula kita selesaikan. Kita dapat x less than negative 2. Okey, inilah domain kita. Okey, for the question C, dengan rajah 8 di ruangan jawapan, tunjukkan sama ada fungsi f menjadi fungsi songsang ataupun tidak. Okey, macam mana kita tahu dia fungsi songsang? By using the horizontal line test. Okey, horizontal line test. Okey, so kalau kita tengok, dia potong berapa tempat ni pada graf? 2 tempat. Okey, kalau dia memotong lebih daripada 1 tempat, berarti tak ada fungsi songsang. So the horizontal line test cut more than 1 point on the graph. That means function f does not have inverse function.